Kepada sesiapa yang sedang mencari sebuah SUV seperti Proton X50, X70, Honda HR-V, CR-V, Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, yang baru HEV dan kereta-kereta hybrid ataupun EV, tonton video ini dahulu sehingga habis sebelum anda membuat sebarang pembelian. Ini adalah sebuah SUV termurah yang paling jimat minyak, malah lebih cekap penggunaan bahan api dari Perodua, Beza dan Azia sekalipun. Harga IMA 7 PHEV variant Prime ini bermula dari 105,000 selepas rebate. Ini belum tolak lagi dengan rebate-rebate tambahan yang ada, yang anda boleh dapat jika anda trade in. Contoh, kalau anda trade in kereta lama, anda boleh dapat extra rebate 5,000. Ini untuk variant Prime saja. Jika anda staf kerajaan dan GLC ataupun company MNC, anda boleh dapat lagi extra 4,000. Yang mana untuk semak kelayakan itu, company apa yang entitled, boleh WhatsApp saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Warga KL dan Selangor, jom saya belanja anda pandu uji PHEV termurah. Boleh WhatsApp saya untuk temu janji. SUV di hadapan saya ini lebih murah daripada Honda HR-V low spec dan boleh jimat 70,000 jika kita bandingkan dengan pesaing yang sama saiz, iaitu CR-V eHEV E-Spec yang baru. 70,000 beza dia. Harga tu boleh dapat sebuah IMAX 5 Premium. 2 biji boleh dapat dengan 170,000, 180,000 boleh dapat 2 biji kereta. Kalau anda beli variant Prime ini, dia sama harga seperti X50 flagship untuk kereta IMAX 7 Prime ini, IMAX 7 PHEV Prime. Dan lebih kurang sama juga lah dengan harga X70. Dia duduk tengah-tengah antara X70 Premium dan Executive, tapi dia lebih baik daripada X70 Executive sebenarnya. Okay, lepas tu dia sama juga harga dengan Yaris Cross Hybrid yang baru dilancarkan tu, yang sama dengan Perodua Trust, tapi dia saiz lagi besar yang ini. Dan dia lebih murah lagi lah daripada Corolla Cross. Dari segi saiz pula, dia dikategorikan sebagai C segment SUV, tetapi dimensi dalam IMA 7 ataupun IMA 7 PHEV ni, dia boleh menandingi D segment SUV. Lebar dia sama macam Proton X90, iaitu 1900 mm. Itu lebar dia. Panjang pula, dia tak adalah panjang macam sedan D segment, dia hanya 4.6 meter. Yang mana samalah lebih kurang macam Honda CR-V yang baru. Dia lagi panjang daripada Proton X70. 57 ni dia punya jarak wheelbase, dia punya roda depan ke belakang ni lagi panjang daripada Proton X70, lagi panjang daripada X50 lah, memang lagi panjang yang ini, dan lagi panjang daripada Honda CR-V yang baru. Yang ini wheelbase dia, jarak dia 2750 mm. Kalau CR-V yang baru 2700 saja. So dia punya wheelbase ni adalah wheelbase macam D segment lah, kita boleh katakan. D segment ada jugalah yang 2800 mm. So itu sebabnya kenapa dia punya ruang kaki tu, sekejap lagi saya tunjuk anda, legroom sangat-sangat luas. Jom kita tengok apa lagi yang anda boleh dapat dengan SUV 100,000 ni. Kita tengok bahagian luar dahulu. Dia menggunakan saiz rim 18 inci, 225, 55, 18. Kalau X70 exact 225, 60, 18. Itu beza dia. Dia nipis sikit, tapi kalau anda nak pakai 60 pun masih ada ruang lagi kalau jika anda nak lebih selesa. Dia ada keyless entry, tapi dia ada walk away auto lock, dan bila kita approach kereta ni, dia akan automatic unlock juga untuk kita. Kekurangan dia sekejap lagi saya cerita. Dia running light, dia tak ada yang bersambung. Kalau Prime dia tak bersambung, Premium ke atas saja dia bersambung, Prime hanya di sini saja.
walaupun dia low spec, dia turut datang dengan sensor-sensor kamera ADAS yang di hadapan. Di belakang tak ada, di depan ada. So dia boleh buat intelligent cruise control, dia boleh buat AEB, dan semua-semua yang bahagian hadapan punya ADAS dia ada. Dia ADAS dia separuh, ADAS yang advance dia separuh. Bermakna yang belakang tu tak ada, dia tidak boleh buat seperti blind spot information system. Itu yang dia tak ada. Rear collision warning dia tak ada. So side mirror dia tak nampak yang dia punya ada icon. Kalau premium dia ada warna orange kat sini, kalau ada blind spot punya inilah. Dan dia tak ada auto fold side mirror. Itu kekurangan dia untuk prime. Tapi takkanlah anda nak jadikan sebagai satu mungkin yang ini boleh lagi lah, boleh terima lagi jika anda sebelum ni memang pakai kereta tak ada auto fold side mirror. Tapi kalau anda daripada kereta yang ada auto fold, mungkin benda ni je lah yang mana akan turn off sikit. Okay. Di belakang lampu ialah seperti biasa, dia dah trend bercantum sekarang. Tapi kekurangan dia, dia tiada power tailgate. Nak buka, okay, lampu dia, lampu depan, lampu belakang, tiada power tailgate. Tapi yang ini sebenarnya lebih tahan lah daripada power tailgate. Dia mungkin lebih pendek jangka hayat dia. Ruang boot yang lebih besar daripada Proton X50, even X70 sekalipun. X70 dia punya lantai dia tinggi. X70 dengan ini dia lebih lebar, dia lebih panjang, wheelbase pun lebih panjang. Cuma dia kurang tinggi sedikit berbanding X70. X70 dia punya jarak daripada lantai ke body tu lebih tinggi daripada ini. Tapi sebenarnya lebih rendah lagi baik. Dia akan tak perlu suspensi yang keras untuk nak counter balik dia punya body roll. So suspensi ini dia tune kepada ke arah keselesaan berbanding ke arah pemanduan yang macam X70. Kalau anda pernah pandu, dia agak keras suspensi dia. X50 dia tak sekeras X70. X50 dengan yang ini lebih soft, dia punya tuning dia lebih lembut. Siapa yang ke arah kelembutan, ke arah keselesaan, dia suka yang ini. Untuk penumpang, kebanyakan penumpang dia nak selesa macam itu. Tapi tidak juga, anda kena test pada uji. Takut ada yang mabuk lah dengan suspensi yang lembut ini. Tapi dia kadang-kadang dia mabuk sebab dia ada regen, yang mana setting tu kita kena adjust benda tu, baru kita tak rasa dia mabuk. Kalau untuk penumpang lah, regen setting saja kena adjust pada low. Dia punya ruang dia bukan setakat di atas, dia ada di bawah juga. Ini dia. Setiap pembelian IMAS akan dapat wallbox charger secara percuma. Ini ada payung ni tambahan daripada saya lah. Jika anda nak beli dengan saya, inilah yang anda akan dapat. Dashcam 70 my, siap pasang nanti. Saya belanja siap pasang. Yang ini kereta ni dah bertinting, ada tinting. Saya belanja juga, bukan voucher. Ni dah siap pasang masa nak ambil kereta, dah tak payah fikir pasal tint. Dan saya akan buatkan juga body coating untuk kereta ini. Nanti anda nak ambil kereta, barulah berkilat. Dengan dashcam yang dah diinstal di situ. Ni dashcamnya di sinilah lokasi. Kita tengok bahagian enjin sebentar. Yang ini tempat isi minyak. Yang ini tempat cas. Terlupa nak mention, ini anda boleh juga nak rasa feeling seperti kereta EV. Nak parking dekat parking spot kereta EV, boleh charge. Boleh jugalah nak acah-acah jadi EV sebab bateri dia besar. Untuk hybrid, bateri dia besar, consider besar, 18 kWh. Yang prime, yang premium dia lebih besar lagi lah, 29 kWh. Kalau kita bandingkan dengan pesaing yang untuk sama saiz dengan ni adalah Honda CR-V eHEV, bateri hybrid dia hanyalah 1 kWh saja. Satu dengan yang ini 18.
So range untuk anda jalan pure EV mode, dia punya NDDC dalam 100 km. Yang munasabah mungkin kita boleh claim dalam 80 km lah untuk EV range saja. Jika anda setakat nak bawa pergi kerja, bolehlah drive EV mode saja. Yang mana kereta ni sebenarnya tak payah fikir pasal charge pun. Anda isi minyak saja. Kalau isi minyak saja, anda akan dapat penyebatan lebih jimat daripada Pro2 Beza dan Azia. Tapi kalau anda nak EV, boleh, tak ada masalah. Charge saja. Tapi dia punya range tidaklah macam EMA7 yang EV, sebab bateri dia yang ini yang kecil. EV dia punya bateri besar lagi daripada yang inilah. Tapi anda nak dua dunia, boleh. Jika keadaan minyak negara dunia tak okey, minyak mahal, tak payah isi minyak, anda pakai cas. Tapi inilah yang mana win-win situation. EV ada, kereta biasa ada, hybrid ada. So ini teknologi. Kira kalau anda beli Prime ini adalah yang kira anda beli teknologi dia. Anda nak PHEV yang termurah. Inilah jawapan dia, satu-satunya kereta PHEV yang termurah. Tak ada lagi PHEV yang murah daripada ini untuk PHEV yang baru. PHEV ni kena beli baru sebab dia ada warranty. Warranty dia selama 6 tahun dan untuk bateri dia 8 tahun. Okey. So kita tengok bahagian powertrain. Untuk buka di hadapan. So ini dia punya pandangan daripada driver side. Saya belanja dah tengok bahagian enjin dia. Ni tak payah cas Nak cas boleh, lebih baik. Tapi tak payah cas pun tak apa. Ini adalah EMA7 versi ada enjin. So kalau siapa yang minat EMA7 tapi dia terfikir-fikir, alah tak boleh, tak ada tempat nak cas, duduk kondo apa semua, inilah jawapan dia. EMA7 dengan ni harga sama, lebih kurang sama lah boleh cerita. Beza 1-2 ribu, 3 ribu. So untuk ini dia ada enjin. Anda dapat lebih nilai sebenarnya ada enjin. Enjin ni anda jangan risau. Ada orang kata 2 alam ni nak kena fikir maintenance 2 kali, 2 double lah, sebab dia ada enjin kan. Elok-elok boleh lari maintenance untuk enjin, tapi kena maintain juga enjinnya. Sebenarnya enjin dia tak pakai sangat pun. Enjin ni dia pakai kadang-kadang, sebab dia punya service interval pun setiap setahun ataupun 20,000 sekali. Setahun sekali je anda pergi service center, ataupun kalau kerap jalan awal sikit lah. So servis setahun sekali ataupun 20,000 km. So cost service pun tak mahal. Anda boleh tengok di website, boleh compare kan dia. Dia boleh dikatakan lebih kurang kereta Jepun, tidaklah murah macam Azia Beza. Tapi yalah, kereta yang teknologi canggih ni dia lebih lah mahal sikit daripada Azia Beza. Anda beli teknologi, kita beli masa. Ada orang kata tunggulah dia matang sikit ke apa, tapi PHEV teknologi dah lama. Cuma dulu hanya kereta jenama Continental sahaja yang bawa. Harga dia mahal, 200-300 ribu. Siapa yang mampu saja pada ketika itu boleh beli. Tapi sekarang dengan harga 100 ribu, siapa-siapa pun boleh memiliki ini. PHEV, anda nak cuba teknologi, boleh beli masa, boleh beli EMA7 Prime. Anda nak try, bermula dengan ini. Tak ready untuk EV, inilah keretanya. Jawapan dia start dengan PHEV dahulu. Sebenarnya kita terbalik. Dunia ni dia macam langkau, step terus ke EV. Patut sebelum EV adalah PHEV. Sebelum kita nak tunggu charger banyak di Malaysia apa semua, kita bermula dengan PHEV dahulu. So inilah sepatutnya selepas kereta hybrid adalah plug-in hybrid, bukannya EV. Tapi siapa yang nak terus langkau ke EV, tak ada masalah. Tapi siapa yang masih ragu-ragu tentang nak guna full EV, inilah jawapan kereta ini sebenarnya. So jom kita tengok bahagian dalam. Sebelum saya terlupa, dia turut ada juga bateri 12 volt. EMA7 turut ada bateri 12 volt. Dia lokasinya di bawah ini, di tengah-tengah bawah dashboard. Apa yang kurang lagi untuk variant Prime ni? 100,000 anda tak dapat lah dia punya electric seat. Dia manual, kiri kanan. Speaker dia ada 6 je.
Speaker ada 6. Kalau yang premium dia ada 16 speaker berserta subwoofer. Okey, lepas tu dia ada auto dim rear view mirror. Yang ini manual. Dia punya seat pun bukan ventilated. Dia ada memory seat. Dia ada wireless charger. Wireless charger pun kalau ada dia tak laju. Pakai charger yang cucuk di bawah tu, lagi laju. Selepas tu apa lagi yang tiada? Di ruang belakang ni. Sekejap saya belanja anda. Tengok ruang belakang. Ruang belakang yang luas. Ini saya punya kedudukan memandu. Saya dalam 170 cm. Ini ruang yang anda ada. Yang ini dah dikebelakangkan sekali. Masih ada ruang kaki lagi yang masih banyak. Corong aircon di belakang. Tempat cas Type C dan Type A. Kekurangan dia adalah tiada center armrest. Headrest ada, armrest saja tak ada. Armrest tengah ni tak ada. Yang ada cup holder tu. So sekarang ni dia kena letak di sinilah untuk variant Prime. Power window ke 44 auto down. Auto down, auto up. Ada anti pinch. Kita tengok dia punya IHU. Itu yang mahal tu. Sebelum tu kita tengok dia punya base. Base dia memang besar. Ruang ni memang besar dan tinggi. So tak letih untuk kita jarak jauh. Sampai ke sini memang santak ke kaki saya ni. So dia tak tergantung langsung untuk ketinggian macam saya. Ni jarak lebih daripada sejengkal. Lampu setiap sisi ada. Soft touch material di bahagian pintu belakang. Di sini pun soft touch. Steering adjustment dia teleskopik. Screen bersaiz 15.6 inci. Yang ini yang mahal ni. Yang mana untuk harga 100,000 sebenarnya IMAX 5 pun boleh dapat sama saiz macam ni. So dia punya pesaing kebanyakannya kecil daripada ini. Walaupun 6 speaker, dia punya bunyi, kualiti bunyi dia memang baik daripada macam Proton X70. X70 saya dengar dia punya bass kurang kuat berbanding yang ini. X50 lebih kurang lah. Ni pun sedap juga, macam sama, lebih sedap sikit daripada X50 walaupun dia tak ada menggunakan Flyme punya sound system. Ini adalah Apple CarPlay Android Auto. Apa lagi yang anda dapat? 100,000 punya SUV, ada camping mode. Nak pergi camping, boleh supplykan kemah anda. Boleh supplykan kemah anda, supplykan aircon. Ada juga dia punya macam accessories, dia cantumkan daripada hatch belakang. Kita buka boot belakang, dia supply ke aircon ke sini. So kemah anda ada aircon. Tu yang uniknya anda beli PHEV ataupun EV. Dan dapat benda-benda kelebihan yang macam ni. Nak berkemah tepi pantai, panas kan, pakailah aircon ni. Ada caranya. Tengoklah aksesoriesnya. Okay, kalau rumah anda blackout, supply rumah anda dengan yang mana dia boleh pakai V2L adapter untuk extendkan supply-nya ke rumah anda. Dia sama macam IMAX 7 sebenarnya. Dia punya function. Ni satu function yang barulah, kiblat, Apple CarPlay Android Auto. Untuk setting yang saya tak nak go through semua sebab ni mungkin anda dah pernah perasan lah. Cuma satu benda mungkin yang tak ada di EV adalah yang driving, dia punya ni self charge. So ini tu yang saya kata, tak perlu pergi
cas kereta ni. Dengan setting ini dia boleh self charge. Semasa anda cruising di highway ke apa, anda nak pastikan bateri dia sentiasa atas 80% ke, boleh. Dia boleh charge bateri tersebut. Kita boleh force dia untuk stay 85% ke apa. So ini yang saya kata function yang mahal, teknologi yang mahal kita boleh dapat dengan harga 100,000 saja. Benda ni anda nak kena beli, pakai sendiri baru boleh experience. Setakat pandu uji biasa tu tak dapat menyeluruh lagi sebenarnya. Ini adalah satu teknologi yang mahal. Dengan 100,000 macam-macam yang anda boleh dapat. Untuk explore benda ni pun ambil masa juga untuk anda explore satu persatu mod. Ada macam-macam lah, steering assist yang ada, weight boleh adjust, ringan, sederhana, berat. Pedal brake pun boleh adjust nak berat ke ringan. Biarkan dia ni, dia ada satu mod yang mana kita boleh setkan dia stay aircon on apabila kita keluar kereta ni. So yang itulah yang mana kereta EV biasanya ada lah function ni. Tapi PHEV pun ada. Ini kita set parking comfort, kita beredar. Contoh kita nak pergi makan tengah hari, parking pula kat panas, tapi kita boleh biarkan kereta ni aircon on. Kita masuk kereta balik, kabin sejuk. Ni function yang mahal ni. 100,000 punya kereta ada, tapi Emas 5 pun ada lah. So Emas 5 sekarang memang tengah hot sekarang. Memang ada queue, memang kena beratur sikit nak beli. Sebab setelah krisis minyak global, Emas 5 secara tiba-tiba dah jadi hot. Sama juga dengan PHEV ni, yang mana takut nak pakai full EV, dia akan ambil PHEV dahulu. PHEV Emas 5 takkan ada, sebab tak ada donor car dia, yang mana di Geely memang tak ada dibuat lah untuk Emas 5. So PHEV yang paling kecil, inilah dia, Emas 7 PHEV. So tak perlu tunggu untuk PHEV yang lagi murah, takkan ada lagi buat dalam masa terdekat ni. So inilah dia PHEV yang termurah. Dia walaupun yang variant Prime ni dia tak ada ADAS yang lengkap, tapi ADAS dia yang belah hadapan ada tau. Dia ada ICC, dia ada lane keeping assist. So steering dia ada assist, kita boleh keep to the center kereta ni sendirinya, yang mana kalau anda mengantuk ke apa, insyaAllah takkan ada kemalangan micro sleep. Itu yang penting tu. So dia ada steering assist. Kalau untuk ini Emas 5 Premium, dia tiada steering assist. Dia setakat ada macam adaptive cruise control yang boleh follow sampai zero lah, sampai low speed follow dia ada. Tapi Emas 5 Premium dia tiada steering assist, dia tak boleh bergerak langsung steeringnya sendiri. Pre-collision assist, ini standard lah zaman sekarang ni, kena ada benda-benda ni. Yang belakang tu okey lagi, dia tak ada yang rear collision warning, rear cross traffic alert. Itu yang dia tiada. Blind spot information system, dia tiada kereta ni, dia pelik sikit. Okay, untuk yang lain saya rasa saya tak nak go through lebih panjang, sebab ini anda mungkin dah biasa nampak. Dia punya range, saya belanja range ni, dia punya range dia. Range untuk kalau anda tak cas langsung, inilah range yang akan dapat. 800 lebih kilometer itu pasti. Siapa yang biasa dah drive diesel kan, inilah keretanya. Diesel biasa range panjang-panjang 800 km tu saja je. Ni pun sama, 800 km saja je. Dia ada range EV mode dalam 100 km. Ni bateri percentage dah tinggal banyak ni. Dia punya range untuk EV setakat 55. So inilah dia teknologi yang anda dapat dengan harga 100,000. Apa lagi yang anda nak tahu, boleh jumpa, set appointment dengan saya belanja anda pandu uji. Dia nak nilai kereta ni, kita tak boleh tengok di video YouTube ni saja. Kita kena nilai dari segi pemanduan dia. Dia punya kesenyapan macam mana, dia punya keselesaan macam mana, ruang macam mana. Bawa family anda, bagi komen untuk kereta ni. Nak beli kereta ni adalah benda kedua termahal selepas rumah. So itu yang saya kata, jangan beli sebarangan, jangan beli ikut lambang saja. Biar kita nilai dari segi pemanduan, dan bawa yang family anda boleh nilaikan sekali dia punya keselesaan macam mana.
dengar pandangan mereka juga. Okey. So sekian saja, terima kasih kerana menonton video saya. Minta maaf ada kekurangan ke apa. Jika anda nak tahu lebih lanjut, boleh je WhatsApp saya akan bantu anda. Nak tanya pasal EV ke apa, saya boleh bantu anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.